Rafina dan Lamine Yamal sebagai penyerang berkembang. Namun crossing cuba dilakukan, tangkapan keras daripada CS9 daripada Jonathan Conde, pada Frankie de Jong, pada Lamine Yamal. Cantik gerakan Lamine Yamal di sini, peluang untuk Lamine Yamal, lepas daripada Lamine Yamal, hebat, gol! Sudah saya katakan, Barcelona ataupun dahulukan gol ketiga melalui Lamine Yamal. Gerakan pemain ini sangat-sangat unik dan sangat-sangat talented. Lihatlah bagaimana dia membawa bola dengan tenang sekali dan juga melepasi kedua-dua pertahanan pasukan Real Betis. Dengan bijak dan tenang mengawal bola, bukan sedikit dribbling yang begitu menarik dan satu tendangan yang lirik saja, tenang tetapi membahayakan, tenang tetapi mematikan. Itulah ada dalam istiadat dalam bola sepak. Itulah keunikan yang ada pada individu setiap pemain-pemain bola sepak, terutama Lamine Yamal. Jelmaan daripada Lionel Messi ini sangat-sangat memberi tuah kepada pasukan bola.